Ush. Ada tempat urut lah. Urut bekam bonsai akupuncture. Dekat atas 99. Oh, baru perasan pula ada tempat urut kat sini. Ni pun sakit-sakit pinggang. Baru dah lama tak urut, tak bekam kan. Oh, ni pintu masuk dia. Oh, betul-betul sebelah 99 Oh, buka. Pintu dah terbuka lah. Assalamualaikum. Salam. Bang, nak urut ke? Saya tengok tadi saya nak pergi 99. Lepas tu saya nampak banner dekat atas tu. Ubah terapi je. Urut bekam bonsai akupuncture. Betul, kami Jadi baru je operasi. Oh, jadi tu yang saya naik tengok buka ke tak kan. Oh, jadi memang buka. Ni buka. Kalau saya tengok dekat Google buka 24 jam ya? Betul, tapi semuanya by appointment lah. Apa-apa pun abang kena call dulu. Oh, sini ada juruterapi lelaki dan perempuan ke? Betul. Oh, kami ada dua. Patuh syariah. Patuh syariah Okey. Boleh nak tengok-tengok dulu Jom ke? masuk. Special ini ada tempat urut kaki untuk lelaki lah. Okey. Jom kita masuk tempat perempuan kejap. Oh, ni tempat lelaki semua ni? Betul. Oh, ada asing ke? Ya, kita asingkan. Oh, bagus Dekat dalam privacy untuk perempuan lah. Oh, jadi tak adalah, kalau perempuan tak adalah segan-segan ke apa? Ya, kalau banyak perempuan kerusi. nak urut kaki pun tak ada masalah kalau terselak ke apalah sebab lelaki tak masuk. Okey. Jom masuk. Kita tengok tempat perempuan. Dekat dalam ni khas untuk urut, bekam. Oh, selesa Ni untuk perempuan, ya betul. Ada aircon Aircon ada. Lambat nak solat ke apa pun boleh solat kat sini. Oh, ni buka 24 jam. Buka 24 jam Tapi by kena booking. Kena dekat, booking. Oh, dekat sini ada urut, bekam, bonsai, akupuncture. Betul. Juruterapi ada lelaki dan perempuan. Betul. Oh. Jadi kalau berminat nanti boleh booking Boleh booking Okey. Terima kasih. Sama.